Assalamualaikum, Firdaus Razani kat Toyota Malaysia. Hari ini BMW Malaysia lancarkan model SUV terbaru iaitu model BMW X3 20M Sport. Dan kini tampil dengan wajah baru sebagai generasi terbaru X3. So aku nak cerita sikit pasal model X3 ni dekat korang. Untuk penampilan lebih segar, lebih moden, dia terima dengan lampu baharu dan kidney grille yang datang dengan BMW Iconic Glow. Dah ada lampu dekat sini. Nampak lebih moden. Untuk enjin, dia menggunakan enjin petrol 4 silinder yang digabungkan dengan teknologi mild hybrid 48 volt. So, dia mempunyai prestasi 190 horsepower dan 310 Nm of torque. Dan dia menggunakan pacuan semua roda X-Drive. Dan untuk performance yang lebih lanjut, iaitu 0 to 100, dia mampu bergerak sehingga 7.8 saat sahaja. Dan kelajuan maksima dia adalah 215 km per sejam. Sebagai sebuah model BMW moden sekarang ni, dia datangkan dengan curving display. Dan di mana untuk skrin kawalan dia bersaiz 14.9 inci dan cluster meter 12.3 inci. Kalau tengok keseluruhan dia ni, memang nampak lebih futuristik sebenarnya untuk sebuah SUV. Material soft touch untuk bahagian dashboard. Dan untuk center console pun, dia lebih nampak luas sesuai dan lebih praktikal untuk pengguna, tak kisah passenger atau pemandu. Untuk balutan seat pula, dia menggunakan balutan jenis kulit yang lebih premium. Dengan warna yang cukup nampakkan dia gabungan kemewahan dan prestasi M Sport ni. Now, untuk BMW X3 ni, dia dikategori sebagai SAV, Sport Activity Vehicle. Macam SUV, Sport Utility Vehicle. Tapi ciri dan praktikal dia masih lebih kurang. Contohnya adalah ruangan luggage belakang, ruangan kargo belakang ni bersaiz kapasiti 570 liter. Dan bila kerusi dilipat, dia mampu mencapai dengan kapasiti 1700 liter. Cukup luas untuk sebuah kereta besar sebesar BMW X3 ni. Now, BMW X3 generasi terbaru ni bakal dipasang secara tempatan atau CKD di pasaran Malaysia. And harga dia pula bermula pada RM349,000. Jadi, apa pendapat korang pasal SUV yang terbaru dengan reka bentuk yang cukup cun ni? Share dekat komen. Sekian daripada aku, Firdaus Razani. Assalamualaikum.